Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Amalina binti Ahmad Mazlin. Saya berusia 12 tahun. Saya dari kelas 6 Cemerlang. Saya bersekolah di SP Selayang yang terletak di Pahang, Genting Highland. Hari ini saya akan membuat resensi buku yang bertajuk Harimau Kumbang dan Serigala. Buku ini menarik perhatian saya kerana kulit buku yang berkualiti dan licin, berwarna-warni, tulisan yang jelas dan bahasa yang boleh difahami oleh semua pembaca. Pengarah buku ini ialah Mariah Ahmad. Penerbitan buku ini ialah Sarfan. Buku ini diterbit pada tahun 2019. Buku ini mengandungi 30 buah halaman. Mari saya memberi sedikit sinopsis tentang buku ini. Pada suatu hari, ada sebuah hutan yang diduduki oleh semua haiwan. Di hutan itu sedang dilanda oleh cuaca yang panas. Kebanyakan haiwan berdiri di bawah pokok yang lebat. Pada waktu itu, kelihatan dua haiwan iaitu harimau kumbang dan serigala. Mereka sedang berjalan-jalan di dalam hutan. Mereka berdua adalah sahabat sangat karib dan tinggal bersama. Saat sedang mereka berjalan, tiba-tiba dekat harimau kumbang berasa sangat haus. Lalu dia berkata kepada harimau kumbang, kepada serigala bahawa dekatnya sangat haus. Tidak lama kemudian, mereka berdua melihat ada lapak air yang tidak jauh daripada mereka berdua. Lalu mereka berdua bergegas berlari ke lapak air. Tidak lama sampai mereka di lapak air, tiba-tiba mereka bergaduh antara satu sama lain. Saat mereka sedang bergaduh, tiba-tiba muncul sekumpulan gajah yang sedang berjalan-jalan di dalam hutan dan ingin lalu di laluan itu. Saat itu, ketua gajah melihat kejadian itu. Lalu, dia bergegas menghampiri kedua haiwan itu. Dia ingin menanya kepada harimau kumbang dan serigala apa yang telah terjadi. Setelah dia mendengar penjelasan daripada harimau kumbang dan serigala, dia memanggil kawan-kawannya untuk pergi ke lapak air dan meminum. Setelah dia habis meminum, dia memberitahu kepada harimau kumbang dan serigala bahawa masalah mereka berdua sudah selesai. Jadi, pengajaran buku ini ialah orang lain akan mengambil kesempatan atas kelemahan kita. Jadi, berfikirlah sebelum melakukan apa-apa terlebih dahulu. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.